20 km tu ada apa? Ada rasa tekuk ni urat tangkap kan. Tapi sejak tadi guna minyak tu tak ada rasa sampai finishing pun okey. Okey dah. Lepas tu kiranya macam sekarang ranking berapa yang main kat sini? Ranking kalau tadi open nombor 5 lah. Biasa tak pernah dapat pun ranking nombor 5. Biasa tak pernah dapat lah. Biasa dalam nombor apa tu? Biasa paling baik pun nombor 12 lah. Jadi antara kesan-kesan yang abang dapat tu antara dia macam kejang kan? Kejangan tu tak ada tau pada urat belakang. Urat belakang lah. Biasa speed 20 km pertama tu memang rasa kejang. Itu yang rasa berat tu kan? Berat. Lepas 20 km tu kita akan rasa sini. Tapi tadi okey lah. Alhamdulillah. Semua. Semuanya yang kejang kaki lah. Kaki lah. Mungkin tadi kaki tak cukup lah sapuan minyak kan. Kaki tadi mungkin kurang sikit lah sapu. Sapu tadi dekat mana? Sini sikit je tadi. Sikit je. Okey. Boleh abang kenal nama abang? Nama Lokman lah. Lokman lah. Daripada mana? Keluang lah. Kelab SSF lah. Keluang Taman Siti. Tunjuk pingat sikit bang. Pingat sikit. Pingat. Nombor 5 lah. Nombor 5 Prison Jamboree. Simpang Regam. Nombor 5 Bib. Biasa nombor 12 kan. Biasa nombor 12. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni saya sapu dengan abang tadi random saja ya. Sikit tu. Kalau sapu banyak hanya boleh pergi lagi. InsyaAllah kan. Kita dengan izin Allah kan. Okey bang, terima kasih banyak. You'll be about to discover the amazing wonders of this thing called magnetic therapy, aptly named magnetic aura. Berlari, saya sapu magnetic aura tu 2 km kita masih rasa macam biasa lagi. Kita boleh pergi lagi, boleh pergi jauh lebih daripada 2 km. This is for health. Malaysia ada lagi. Malaysia ada lagi. Malaysia masih satu. Oh ya, dia tak ada juga. Aura ni. Okey. Kat sini motor. Kan produk magnetic aura, cuma minyak ni tak boleh diminum lah untuk sapuan, tetapi madu ni boleh diminum dan mendatangkan tenaga segera.